Eh, aku selalu lari kat treadmill 5 kilo je. 5 kilo kot. Tak rasa apa-apa. Ini kenapa? Lari kat luar rasa penatnya, Masya Allah. Ya weh. Lari kat atas treadmill dengan outdoor lain. Lagi satu kenapa Kak nampak macam lemah. Sebab Kak biasa main weight. Kak berat. Masa lari ni baru je. Tapi Alhamdulillah lah dapat 5 km. Berat pun turun. Banyaklah perubahan. Memang tak kena nak kurus. Tapi lari sampai buat workout terasa macam betul-betul ya Allah, dah ada level lah. Ni level syaitan yang rojim betul lah. Ini kali kedua. Kali pertama training dengan group high roll. Next agak main high roll dekat Singapura. Itu kali kedua game lah. Game kedua. Rian, pertama Mami main apa? Pertama game pertama fitness Mami main red line mini challenge. Saya main red line mini challenge. Saya orang yang pertama dari belakang. Mami dapat apa? 42 minit. 42 ke 43 minit aku rasa. Yang lain semua setengah jam. Aku kat situ. Paling lambat kat situ, malu aku tu lah. Tapi kalau tengok balik video tu memang nampak akak berisi lah. Tapi kalau kat dalam ni video ni akak nak lagi berisi, akak kena lari 10 km. Kau jangan. Muka dah bulat tak kan? Badan bulat. Aduh, letih. Yang last workout. Lagi satu lah. Lagi satu betul. Kalau satu kena lari, tak boleh jalan. Kan Mami tengah cakap. Ish, jadi kan ni nanti video Mami lah. Boleh.